Frosty Pearl masih belum ready stock lagi? Itu adalah soalan yang kerap ditanya selama 2 bulan. Tapi kini kami ada update penting untuk pasir cassava Frosty Pearl dan kami nak jelaskan terus daripada hati kami. Selepas Frosty Pearl dah hampir sold out, kami pun lekas buat persiapan awal untuk sale terbesar tahunan iaitu 11.11. Tempah penghantaran, susun jadual, semuanya nampak lancar. Kami ingat cabaran paling besar dah lepas, tapi keadaan memang macam tak dijangka. Cuaca buruk, pelabuhan sesak dan proses custom yang ambil masa lebih lama menyebabkan stok tertunda. Kami tahu ramai yang menunggu tanpa kepastian tarikh. Kesabaran dan sokongan korang mengingatkan kami kenapa Frosty Pearl wujud dan kekal sebagai pasir pertama cassava dekat Malaysia. Hari ini kami akhirnya boleh kongsi berita yang dinanti. Stok telah sampai dengan selamat, lulus quality check dan penghantaran sudah bermula. Lebih daripada separuh tempahan pre-order juga telah dihantar. Kalau anda belum terima, jangan risau, giliran anda akan sampai tak lama lagi. Mesej je, kami sedia membantu. Kelewatan ini menjadi bukti kepercayaan komuniti kami. Frosty Pearl kini dah ready stock dan tak lama lagi akan sampai ke rumah anda. Terima kasih kerana terus bersama kami.